Apakah hukum guna air kolah masjid tujuan nak buat mandi? Hukumnya harus kalau air itu untuk mandi dan wuduk. Tapi kalau untuk wuduk saja tak boleh buat mandi. Jangan kita buat lebih kurang. Al-Imam An-Nawawi sebut, kalau ada orang wakaf air untuk minum letak di depan masjid, ada orang yang ambil wuduk air itu, haram dan berdosa. Kerana wakaf untuk minum saja. Tapi kalau wakaf kolah ni boleh mandi, boleh wuduk. Tapi kalau dilarang mandi, ada hitam putih, tak boleh mandi. Nampak? Kerana orang yang membuat larangan berkuasa atau menanggung amanah, bertanggungjawab mengeluarkan perintah. Faham? Yang beratnya gini, duduk di rumah mandi sejik. Kerana apa? Kerana liar, tak mau bayar bil. Nak suruh orang bayar bil. Hak ni takut-takut haram. Okey? Kalau dia musafir, mandi masjid. Tahu tak? Ni dak berok sejik, kecing sejik. Faham? Dikira dia tak payah, dak luar rumah dia. Ada tak perangai lagu tu?